Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Ain Miti Muhammad Syaib Badli, pelajar PISMP Bahasa Melayu Ambilan Ogos 2024-2029. Hari ini, saya akan menerangkan secara ringkas tentang Google Site yang telah saya hasilkan untuk subjek Morfologi Bahasa Melayu kod BMMB 3203. Jadi, kita dapat lihat di bahagian utama, iaitu saya telah tulis nama subjek Morfologi Bahasa Melayu. Saya juga ada sertakan poster jejak kembara yang telah saya hasilkan untuk Google Site dan subjek ini. Saya juga ada menerangkan secara ringkas berkenaan apa yang terkandung dalam poster ini. Dan dalam laman utama juga, saya ada memperkenalkan diri saya. Seterusnya, di halaman perkataan baharu, saya sertakan satu halaman khas untuk topik pembentukan perkataan baharu. Saya ada menyediakan video penerangan ringkas yang telah saya hasilkan sendiri. Jadi, penonton boleh lihat video ini secara ringkas sebelum membaca nota yang telah saya sediakan. Saya juga telah sediakan nota-nota ringkas untuk bunyi asli bahasa Melayu, bunyi bahasa pinjaman, pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing, dan juga saya ada sertakan juga nota-nota lain yang telah diberikan oleh pensyarah saya dalam Google Site ini. Dalam halaman isu kesalahan kata, saya juga telah asingkan satu halaman untuk topik isu kesalahan kata. Sama seperti yang tadi, saya telah sediakan satu video penerangan ringkas, jadi penonton boleh menonton video dulu sebelum membaca nota yang telah saya sertakan. Kemudian saya ada sertakan nota tentang media cetak, media elektronik, dialek, percampuran kod, bahasa Melayu baku dan kata pinjaman asing yang saya telah susun turutan ini berdasarkan maklumat khusus subjek ini. Kedua topik iaitu pembentukan perkataan baharu dan isu kesalahan kata. Setiap subtopik yang telah saya huraikan, saya juga ada kaitkan dengan tema saya iaitu berkaitan mendaki, iaitu jejak kembara. Halaman akhir untuk Google Site ini, saya ada sertakan latihan kuis dan juga Google Form untuk maklum balas. Jadi, kita boleh lihat latihan kuis yang saya sediakan. Saya menggunakan aplikasi Genially. Jadi di dalam kuis ini, saya ada sertakan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah saya huraikan tadi, iaitu pembentukan perkataan baharu dan juga isu kesalahan kata. Jadi, selepas murid menjawab latihan kuis yang telah disediakan, murid juga boleh mengisi borang maklum balas yang telah saya sediakan berdasarkan Google Site ini. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.